قال الإمام الشافعي كلما أدبني الدهر وأراني نقص عقلي وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. Setiap kali masa mendidikku, Allah melihat zadani ilman bijahli. Jika aku tidak menambahkan ilmu, maka Allah memberikan penambahan kepada diriku akan kebodohan diriku. Tafadbar ala murril jafa min muallimin, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Wa man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'ah, tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. Sabarlah kamu di dalam pahitnya ketika belajar bersama guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, kerana kegagalan ilmu ketika engkau lari daripada guru. Wa man lam yadhuk dhulla ta'allumi sa'ah, barang siapa yang tidak merasakan hina ketika belajar sebentar, tajarra' dhullal jahli tula hayatihi, maka rasakanlah kepedihan jahil sepanjang kehidupannya. Wa man fatahu at-ta'limu waqta shababihi, siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirkanlah untuknya 4 kali di atas kematiannya. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita dapat duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, yang disukai oleh Nabi SAW, umatnya mempelajari ilmu, majlis yang memberikan kelihatan rohani kepada kita yang hadir. Kerana di dalam majlis ilmu diturunkan rahmat oleh Allah. Bahkan yang paling mulia dan besar majlis ilmu ini, kita duduk di dalamnya, Allah sedang mengisytiharkan kepada para malaikatnya tentang satu kelompok hambanya yang berada di atas muka bumi, yang duduk di dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, sambungan kita di dalam kitab Kilauan Permata mengenali tentang baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita perlu cinta kepada Nabi? Kenapa kita perlu cinta kepada Allah? Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebab untuk kita cinta Allah, sebab untuk kita cinta kepada Nabi, dan sebab untuk kita cinta ahli keluarga Nabi SAW. Di dalam sebuah hadisnya, sabda Nabi SAW, ahibbullah lima yaghdukum minni min ni'ami. Cintalah kamu kepada Allah kerana Allah lah yang menjadi sebab segala nikmat yang kamu rasakan. Wa ahibbuni li hubbillah, cintalah kalian kepada aku kerana cinta kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintalah kepada ahli keluargaku kerana cinta kamu kepada aku. Jadi di antara cinta kita kepada baginda Rasulullah adalah mengenalinya dengan membaca sirah dan juga perbahasan tentang kehidupan dan juga anggota badan Nabi SAW, juga sifat Nabi SAW. Sebelum kita memulakan bacaan kitab kita, permintaan daripada tuan rumah dan juga seorang yang kita segani, kita muliakan, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, untuk memberikan ijazah selawat ar-ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salat ar-ridha wa ridha al-ashab ar-ridha ar-ridha. Yang pertama, saya mengenalkan dahulu selawat ar-ridha ini. Selawat ar-ridha diambil daripada Ustaz Muhaizat. Siapa yang kenal Ustaz Muhaizat? Ketika mana saya menghadiri majlis kahwin seorang daripada kenalan kita di Kelantan dan mengambil peluang untuk menziarahinya beliau, lalu berbual tentang pengurusan madrasah, pembinaan madrasah. Jadi
Dia menasihatkan kepada saya untuk menarik keberkatan, rezeki dan juga membukakan pintu-pintu kebaikan. Amalkan selawat redha setiap hari 70 kali. Di antara kisah yang disebutkan ketika mana Hasanah Bolkiah Brunei kan, pemerintah yang jadi raja di Brunei. Ketika itu rakyat Brunei tak ramai pun. Jadi dihimpun ulama-ulama sama dengan raja dan minta pendapat daripada para ulama apa yang kita nak lakukan untuk keramaian, keberkatan daripada hilangan manusia di bumi Brunei dan juga keberkatan, menarik keberkatan di bumi Brunei ini. Lalu para ulama menganjurkan untuk melakukan selawat redha, dan hasil daripada selawat redha itu maka Allah Ta'ala keluarkan keberkatan daripada bumi dan juga daripada manusia yang hadir, keberkatan di bumi Brunei. Itu di antara kisah yang saya dengar daripada beliau. Dan beliau anjurkan saya untuk amalkan, khususnya di tempat yang kita nak tarik keberkatan dan juga kebaikan di tempat tersebut. Jadi dianjurkan saya untuk amalkan di tapak madrasah ataupun tempat yang untuk kita buka madrasah dan tempat untuk kita buka tempat kebaikan di tempat tersebut. Amalkan supaya keberkatan itu tertarik sehingga Allah Ta'ala hadirkan orang-orang yang berhati baik, orang-orang yang bersama-sama membantu di dalam kebaikan di tempat tersebut. Jadi sehari amalkan 70 kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya salatul ridha wa ridha ashabil ridha ar-ridha. Saya amalkan kelas hari Rabu saya, kelas tafsir Jalalain di Semenyih. Setiap Rabu sebelum mula kelas saya baca ramai-ramai dengan pelajar 70 kali. Mungkin dalam 7 minit ke 5 minit tak sampai. Jadi kalau anjurkan untuk kita baca pun saya sedia untuk baca. Sebab memang baik untuk kita bacakan selawat tersebut. Dan subhanallah berkat selawat tersebut, setelah hari Rabu ni dia khatam bulanan, dia ada khatam Quran bulanan, baca agi-agi. Jadi setiap bulan ni buat khatam, asyik makan je. Itu tanda berkat tu. Yang kedua, ahli daripada kelas tu kesemuanya istiqamah. Dah 8 tahun kelas tu, alhamdulillah masih kekal pelajar-pelajar yang belajar. Itu semua berkat selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh amalkan. Saya ijazahkan kepada yang hadir bagaimana saya menerima ijazah tersebut daripada Ustaz Muhaizat. Mudah-mudahan ijazah ini memberikan keberkatan dan menarik kebaikan di dalam diri kita, ahli keluarga kita. Saya ijazahkan kepada semua selawat redha. Jadi sirahnya ada dekat upah, nanti upah share, upah pernah dapat, masya-Allah. Boleh amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatul ridha wa ridha ashabil ridha ar-ridha. Di antara kelebihan selawat tersebut, jadikan hati kita redha dengan takdir qada dan qadar Allah Ta'ala. Kita redha dalam kehidupan kita, kurang mengeluh dalam kehidupan, insya-Allah berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah hari ini kita sambung lagi pengajian kita Qiraat Permata pada muka surat 151. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kita baca ke? Belum kan? Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin Allahumma amin. Pertuturan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Segala yang diperkatakannya Nabi, sama ada Al-Quran ataupun hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah. Wahyu itu disampaikan, diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat dan gagah. Kita dah sebutkan tentang malaikat Jibril yang memiliki sayap kiri dan kanan. Kirinya 500, kanannya 500 sayap. Ada yang mengatakan 900, ada yang mengatakan 600 sayap. Jadi Nabi SAW kata-katanya wahyu yang tidak bercampur dengan keinginan hawa nafsu.
kita ni manusia yang sebaik-baik kita pun keinginan kita masih bercampur dengan hawa nafsu. Kerana itu Sayyidina Umar mengatakan kalau dia meminta sesuatu kepada Allah, Allah beri, maka dia bersyukur dan dia berhati-hati. Tapi kalau ia meminta Allah tak beri, itu lebih ia sukai kerana perjalanannya itu duduk di bawah kehendak Allah yang tulen, suci. Padahal kehendak kita ni masih ada keinginan nafsu lagi. Tapi kalau kita doa, kita minta kepada Allah, Allah tak bagi itu lebih perlu kita gembira dan bahagia. Kerana apa? Kita duduk di dalam perjalanan kehendak Allah Ta'ala kepada diri kita. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa, asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi benda yang kita suka tak baik buat kita, dan boleh jadi benda yang kita tak suka, benda tu yang baik buat kita. Jadi Allah Ta'ala aturkan yang terbaik. Kalau Allah tak bagi apa yang kita minta, dia bukan tak kabul. Kerana kabul ni bukan satu-satunya kita dapat seperti apa yang kita nak. Bila kita minta Allah tak bagi, kita menjalani kehidupan yang sedang diaturkan oleh Allah di bawah kehendak Allah yang tulen, suci, yang tak bercampur dengan kehendak kita yang memiliki hawa nafsu. Itu cara untuk mendatangkan redha kepada diri kita dan hati kita. Nabi SAW tidak bercakap dengan hawa nafsu. Ada satu kisah di dalam satu peperangan yang mana Rasulullah SAW menghantar seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As ini, beliaulah yang menjadi juru cakap, dihantar oleh Abu Jahal ketika mana para sahabat sampai di Habasyah. Kali pertama beliau belum masuk Islam. Kemudian pada tahun ke-8 Hijrah beliau masuk Islam. Beliau ni seorang yang hebat, beliau ni seorang yang cerdik, bijaksana. Lalu bila dia masuk Islam, tak lama, 3 bulan dia masuk Islam. Dia antara orang kuat. Abu Jahal juga sebelum daripada Islam. Tapi lepas masuk Islam 3 bulan, Nabi SAW mengarahkan beliau untuk jadi ketua perang. Waktu itu Sayyidina Umar ada, Sayyidina Abu Bakar ada. Jadi pada awal Sayyidina Abu Bakar ni komplain lah, Rasulullah pilih ni baru masuk, panggil mu'allaf ni, masuk nak atur kita ni, pimpin kita dalam peperangan. Tanya Abu Bakar, Abu Bakar ni iman yang sempurna apa daripada Nabi dia semua sami'na wa ta'ala. Tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa Rasulullah pilih Amr bin As? Abu Bakar kata, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian mereka pun keluar di satu daerah yang jauh di padang pasir untuk berperang dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Kemudian pada waktu itu musim sejuk. Jadi biasanya musim sejuk mereka akan buat api untuk menghangatkan tubuh badan mereka pada waktu malam. Pada ketika itu Amr bin As yang memimpin sampai di tempat tersebut waktu malam dalam keadaan sejuk. Amr bin As mengatakan, jangan ada sesiapa pada malam ini yang menyalakan unggun api. Jangan. Sayyidina Umar pun agak marah. Dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apa ini Amr bin As? Dia tak bagi kita bakar unggun api, kan kita sekarang ni tengah sejuk. Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah yang hantar dia, maka perlu kita taat dan patuh. Kata Nabi SAW, man ta'ani faqad ata'a Allah, wa man ta'al amir faqad ta'ani, faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada aku, maka itu tanda dia taat kepada Allah. Dan siapa taat kepada pemimpin, maka itu tanda dia taat kepada aku. Sayyidina Abu Bakar kata sedemikian. Sayyidina Abu Bakar kata, Sayyidina Umar pun selah diri, baiklah. Kemudian ketika mana pada waktu pagi tersebut mereka menyerang, sehingga orang-orang Yahudi tersebut mereka berpaling, mereka lari.
dan mereka sudah orang Islam menghasilkan ghanimah atau rampasan perang, tak dapat dah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, yang mana lari ni, kejar mereka, kejar. Kerana di dalam peperangan, kalau kita dapat musuh, maka dia akan jadi hamba. Dia akan jadi harta rampasan dan jadi tawanan, dan dia akan jadi hamba. Jadi Amr bin As mengatakan, jangan kejar mereka, jangan. Biarkan mereka lari, jangan kejar. Sayyidina Umar marah lagi, jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, apa ni Amr bin As buat? Abu Bakar kata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Rasulullah tidak akan utuskan seorang yang sia-sia. Sampai waktu pagi selesai, dapat diambil harta ghanimah perang semua. Lalu salat subuh, malam tu berehat sebentar, kemudian salat subuh. Amr bin As bagi dia beritahu bahawasanya saya berjunub. Maka Sayyidina Umar kata, kita ada air mandi. Sayyidina Amr bin As mengatakan, saya tak nak mandi, saya nak tayammum. Allah, tak sah solat saya. Sayyidina Umar kata, macam mana solat nak sah ni? Air ada di tayammum pula. Allah, jumpa Sayyidina Abu Bakar lagi. Ya Abu Bakar, macam mana ni Amr bin As? Abu Bakar kata, Rasulullah yang hantar, Rasulullah lebih mengetahui. Lepas solat subuh, mereka berbalik. Lepas tadi marah masa bulan mereka balik, jumpa Rasulullah. Sayyidina Umar tak sabar nak cerita dengan Rasulullah. Sampai di Madinah, dia terus kuda tu jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Amr bin As ni kamu hantar dia buat macam ni, macam ni, macam ni. 3 perkara tadi lah. Maka Rasulullah pun panggil Amr bin As. Wahai Amr bin As, kenapa engkau tak mengizinkan untuk membuat unggun api pada waktu malam, sedangkan dalam musim sejuk? Katanya Amr bin As, ya Rasulullah, waktu itu tentera Islam yang pergi 300 orang, sedangkan tentera kafir waktu itu mereka lebih 10,000 orang. Kalau kita nyalakan unggun api, mereka tahu kadar bilangan kita. Baik, betul apa yang kamu cakap. Yang kedua, kenapa kamu tak bagi kejar tawanan perang? Maka Amr bin As mengatakan, kalau kita kejar, musuh tahu kita ni tak ramai. Musuh akan nampak kita yang semakin dekat dengan mereka. Dan waktu tu hampir terang siap. Maka musuh akan nampak kepada kita dan mereka berani untuk menyerang kita kembali. Maka Rasulullah kata, betul apa yang kamu cakap ni. Yang ketiga, kenapa kamu tak tayammum? Kamu pakai. Dan kenapa kamu tak pakai air, kamu bertayammum? Kata Amr bin As, ya Rasulullah, aku ni pemimpin. Kalau aku sakit, maka strategi perang itu akan berubah. Dan bila strategi perang berubah pada waktu kejadian, maka boleh jadi tentera Islam akan kalah. Maka Rasulullah kata, betul Amr bin As. Lepas selesai kata tu, lepas selesai dah beritahu jawapannya, Sayyidina Abu Bakar pula datang kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, sekarang kau dah faham. Jadi Rasulullah SAW membuat keputusan menghantar seorang, walaupun daripada sudut pemikiran kita nampaknya mungkin tak relevan, tapi Rasulullah lebih mengetahui kerana apa yang disampaikan kepada Rasulullah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bercampur dengan keinginan hawa nafsu. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, sempurnanya iman apabila keinginan kita ini tak duduk pada apa yang kita nak, tapi duduk pada apa yang Nabi nak. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seorang melainkan keinginan dirinya mengikuti dengan keinginan yang aku inginkan kepada umatku. Maksudnya apa yang kita inginkan seperti mana apa yang diinginkan oleh Nabi kepada kita. Nabi ingin kita duduk dalam majlis ilmu, Nabi inginkan kita melaksanakan solat berjamaah, Nabi ingin kita bercakap dengan baik. Jadi bila keinginan kita nak lari, kita kembalikan kepada keinginan yang Nabi nak umatnya melakukan perkara tersebut. Maka itulah tanda kesempurnaan iman seseorang itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap dengan keinginan hawa nafsunya yang jahat,
tetapi itu adalah wahyu daripada Allah. Bahkan kalau terlintas di hati Nabi yang diganggu oleh bisikan syaitan, Allah Ta'ala akan tepis bisikan tersebut. Allah akan meletakkan keinginan di dalam diri Nabi itu yang bersepakatan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Idza alqa asy-syaitanu fi umniyati fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitan summa yuhkimullahu fi ayatihi. Tatkala syaitan ini meletakkan kepada keinginan para anbiya itu, maka Allah yang akan hapuskan. Dan kemudian Allah meletakkan keinginan kepada para anbiya itu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpelihara khususiyah para anbiya. Jadi apa yang Nabi sampaikan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bezanya percakapan daripada Nabi sandaran kepada Nabi, wahyu daripada Allah. Kalau Al-Quran percakapannya daripada Allah dan disandarkan kepada Allah. Adapun hadis percakapannya daripada Nabi, isinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandaran percakapannya kepada Nabi, isinya daripada Allah. Kalau Al-Quran isinya daripada Allah, sandaran pun kalamullah. Itu Al-Quran. Ada beza dengan hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat air memancar dari batu. Nabi kita Muhammad SAW diberi mukjizat air memancar dari celah-celah jari jemari Nabi SAW. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan air di dalam bekas. Fa utiya bi qadahin rahrah, maka dibawakan satu bekas yang yang boleh diisikan air lah, bekas yang untuk diisikan air. Fihi syai'un minal ma', dan ada air sedikit di dalamnya. Fa wada'a asabi'ahu fihi, maka Nabi letakkan jari-jari Nabi SAW di dalamnya. Qala Anas mengatakan, faja'altu anzuru ilal ma', maka aku melihat pada air tersebut, yambu'u min baini asabihi, keluarnya air daripada celah-celah jari Nabi SAW. Qala Anas mengatakan, fahazartu man tawadda'a ma baina 70 ila 80, maka aku kira orang yang berwuduk dengan air tersebut di antara 70 hingga 80 orang menggunakan air yang keluar daripada celahan jari jemari Nabi SAW. Ada banyak hadis yang disebutkan, hadis tersebut hadis ahad, yakni seorang yang meriwayatkan daripada rijal yang perawi yang thiqah, yang tidak dinafikan oleh mana-mana sahabat yang lain. Di dalam kitab Mu'jizatun Nabi SAW dibawakan 7 mukjizat Nabi yang terkait dengan air. Yang saya bawakan di sini 5 daripada hadis yang sahih, yang air yang keluar terpancar daripada tangan Nabi SAW. Yang pertama di dalam Sahih Muslim, di dalam manaqib Muslim, Sahih Muslim, Fadail Sahabah, daripada Qatadah berkata kepada Anas bahawasanya 300 orang atau sekitarnya, seperti yang diriwayatkan dalam hadis tadi daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia tidak akan meriwayatkan hadis melainkan hadis yang sahih. Anas bin Malik ini juga adalah orang yang duduk dengan Nabi 10 tahun. 10 tahun duduk dengan Nabi. Khadamtu ma'an Nabi SAW 10 sinin, 10 tahun. Ma labistu dibajan wala hariran ayyana min kaffi Rasulillah. Tidak aku pernah pegang sutera yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah, katanya Anas. Jadi Anas di antara perawi yang thiqah yang meriwayatkan hadis tersebut. Keadaan yang kedua yang disebutkan
di dalam Sahih Al-Bukhari wal Muslim, hadis yang sahih daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau juga salah seorang yang sahabat yang terkenal dengan keilmuannya. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari wal Muslim dalam Babul Maghazi, ketika mana perjalanan Nabi SAW ke Hudaybiyah. Maka pada waktu itu sahabat kehausan. Di hadapan Nabi SAW ada mata air ataupun bekas air di hadapan Nabi SAW, lebih tepat mata air yang sedikit airnya. Lalu Nabi SAW memasukkan jari jemari Nabi dan keluar daripadanya sumber air yang lebih banyak, sehingga Salim bin Abil Jud mengatakan kepada Jabir berapa orang pada waktu itu. Jabir mengatakan pada waktu itu kami seramai 1,500 orang. 1,500 orang, tak seorang pun yang tidak dapat mengambil wuduk daripada air jemari Nabi SAW. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga dalam perang Bual. Perang yang kedua yang berlaku di dalam Islam, di satu tempat yang bernama Yanbu, yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban. Daripada Jabir mengatakan Rasulullah SAW meminta air. Lalu Jabir mengatakan kami tiada air. Lalu Nabi meminta bekas air. Lalu Nabi meletakkan tangannya, kemudian direnggangkan jari jemarinya dan air keluar dari celah jemari Rasulullah SAW sehingga bekas itu penuh. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim wa Ibnu Hibban wa Tirmizi. Perawinya ulama daripada sahabat Nabi, iaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Hadisnya juga hadis yang kuat, mutawatir. Itu keadaan yang ketiga dalam perang Bual, mukjizat Nabi SAW. Yang keempat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Imam Malik ini menulis Muwatta. Umurnya 10 tahun dah hafal hadis. Umurnya 6 tahun dah hafal Al-Quran, 10 tahun dah hafal hadis dan boleh mengeluarkan fatwa kerana faqih. Imam Malik datang belajar di Madinah itu. Ketika itu Imam Malik tulis kat tangan, tulis dekat tangan. Apa gurunya cakap, dia tulis kat tangan. Dia buat air liur seakan-akan dia menulis. Kemudian selepas selesai, gurunya panggil, apa yang kamu main tu? Dia kata, tak, aku tulis hadis. Kalau benar kau tulis hadis, kau baca balik. Dia baca sebiji-sebiji. Imam Malik, insyaAllah. Jadi beliau di antara perawi yang fiqah, perawi yang kuat dalam meriwayatkan hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta. Perkara ini berlaku di dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, Muaz bin Jabal mengatakan mereka singgah di sumber air yang sedikit airnya, sehingga Nabi SAW meletakkan jari jemarinya dan keluar air tersebut di kawasan perjalanan peperangan Tabuk. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Muaz bin Jabal, yushiku ya Muaz in talat bika hayat antaraha huna qad muli'a jinanan. Kalau mungkin kamu ni panjang umur, wahai Muaz bin Jabal, sahabat Nabi yang faqih dalam ilmu hukum hakam. Ilmu hukum hakam, Nabi puji beliau. Afqahus sahabah ya'lamu ahkam Muaz bin Jabal. Yang kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu zikir yang khusus daripada kekasih kepada kekasih, daripada Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz, la tada'anna kulli duburis salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, jangan kamu tinggal lepas daripada salat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
maka hadis ini dinamakan hadis musalsal bil mahabbah, hadis rantaian dengan perasaan cinta, nasihat kekasih kepada kekasih. Kalau para ulama muhaddis, bahkan sehingga sekarang, kalau mereka ingin memberikan hadis musalsal, hadis yang pertama adalah hadis musalsal bil mahabbah. Inni uhibbuka, saya sayang kepada kamu, maka kamu jangan tinggalkan lepas daripada solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dengan hadis musalsal bil mahabbah. Jadi Muaz ni pun seorang perawi yang thiqah. Muaz mengatakan, Rasulullah kata, kalau kamu panjang umur wahai Muaz, kamu akan lihat tempat yang keluar air ini, mulia jinanan, akan menjadi kawasan yang subur dengan tanam-tanaman. Dan perkara itu berlaku sekarang. Di kawasan tersebut sudah menghijau kerana berkatnya tangan Rasulullah SAW. Yang kelima daripada Abu Qatadah, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ketika pergi ke Mu'tah, ketika peperangan Mu'tah, Nabi tak pergi pada peperangan Mu'tah. Nabi duduk di Madinah. Kemudian sampai khabar tentang meninggalnya Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW yang bersama dengan Nabi pergi ke Taif, dan meninggalnya Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW. Maka Nabi lepas mendapat kabar tersebut, Nabi bergerak pergi ke Mu'tah. Dalam perjalanan tersebut, katanya Ibnu Jarir, katanya Abu Qatadah, waktu tersebut kami memerlukan air. Maka ketika itu Nabi SAW meletakkan jari jemarinya dalam kawasan air yang sedikit. Pada waktu itu kami seramai 72 orang, dan keluar air yang banyak sehingga kami berwuduk dengan air tersebut. Jadi hadis berkenaan tentang air yang keluar daripada celahan jari Nabi SAW itu hadis yang kuat dan mutawatir. Adapun Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala keluarkan air juga, keluarkan air tapi daripada celah-celah batu. Maka itu bukan satu perkara yang pelik, kerana mata air memang ada keluar daripada celah-celah batu, daripada bukit-bukit celah-celah batu keluar air. Di mana Allah Taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Macam mana ayat dia? Idrib bi'asakal hajar, ya Musa, idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkat kamu itu kepada batu. Famfajarat min husnata asyrata aina, maka terbelahlah daripada pukulan Nabi Musa itu, min husnata asyrata aina, keluar 12 mata air. 12 mata air mengikut 12 kabilah ataupun 12 suku yang bersama dengan Nabi Musa ketika itu. Jadi mereka setiap suku itu meminum ataupun menggunakan air masing-masing. Ada 12 mata air yang mengalir. Itu biasa, daripada batu tu biasa. Yang luar biasanya daripada celah jari. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihi salam dinaungi oleh awan. Wazallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami telah menaungi kamu dengan awan dari panas matahari di padang pasir, dan kami turunkan kepada kamu manna wassalwa. Kami turunkan kepada kamu manna wassalwa. Manna wassalwa ni ada beberapa tafsiran yang mengatakan manna itu adalah manisan daripada syurga, salwa itu adalah air susu. Manna wassalwa, manisan dan air susu yang diturunkan daripada syurga.
Allah Ta'ala turunkan daripada langit manna wassalwa. Awan menaungi mereka daripada panas matahari. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, banyak kisah awan menaungi Nabi SAW. Di antara yang dirakam dan dijadikan tempat sejarah di Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah itu maksudnya awan. Masjid Ghamamah di Masjid Nabawi di luar tu kita akan ziarah Masjid Ghamamah, di hadapannya Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ramai orang tertinggal di belakang dia tu ada Masjid Sayyidina Umar. Di belakang dua hotel Masjid Ghamamah, ada seberang jalan di belakang ni itu ada Masjid Sayyidina Umar. Dan ketiga-tiga masjid itu dibuat dengan desain Turki Osmani. Kerana tiga masjid itu dibuat pada zaman Khalifah Osmaniyah ketika menjadi khalifah di Madinah. Jadi dia ada tiga sebenarnya, belakang tu ada Masjid Umar. Tiga. Jadi ketika mana Nabi SAW berada di Masjid Ghamamah, biasanya di Masjid Ghamamah Nabi solat istisqa ataupun solat hari raya. Jadi ketika Nabi SAW solat istisqa, pada waktu itu panas. Ketika Nabi berkhutbah, datangnya awan menaungi di bawah Nabi SAW, dan selepas habis solat tersebut Allah Ta'ala turunkan hujan. Terus mustajab doa Nabi SAW. Itu kali yang pertama diturunkan hujan, dinaungi oleh awan oleh Nabi ketika sedang berkhutbah. Pada awalnya disebutkan di dalam Sayyidul Rahman Mubarak Furi dalam Nurul Yaqin, dalam kitab Sirah Nurul Yaqin, ketika mana Nabi SAW pergi ke Syam bersama dengan pakcik Nabi SAW, sampai di satu tempat seorang Yahudi, pendeta Yahudi yang melihat Nabi SAW, melihat kebenaran kitab Taurat, kitab sebelumnya mengatakan bahawasanya akan ada Nabi yang datang, sifatnya di belakangnya ada baina katifaihi alamah, di antara dua katifainya ada tanda kenabian. Dan kalau Nabi berjalan itu, di pokok dan juga batu-batu akan memberi salam menyapa Nabi SAW, dan awan akan menaungi Nabi SAW. Jadi ketika mana Nabi sampai di Syam, maka padri tersebut dia melihat daripada jauh awan menaungi Nabi SAW pada setiap gerak Nabi SAW. Dan Nabi tidak melalui di antara pokok dan juga batu, melainkan pokok dan batu itu memberi salam kepada Nabi SAW. Maka dengan tanda itulah padri tersebut mengatakan kepada Abu Talib bahawasanya bawa anak kamu ini balik, kerana orang-orang Yahudi akan bunuh Muhammad ini kalau mereka tahu ini adalah Muhammad. Kerana mereka juga tengah menanti keluarnya Muhammad. Tujuannya mereka nak bunuh supaya nak menyorokkan khabar kebenaran yang ditulis di dalam Taurat, dan supaya orang-orang Yahudi yang mereka mengikuti akan padri-padri mereka tidak lari kepada Nabi Muhammad, iaitu ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka kenal Nabi Muhammad. Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad, bahkan lebih kenal daripada anak-anak mereka. Padri-padri itu kenal Nabi Muhammad kerana mereka membaca kitab Taurat, kitab Injil yang ada ditulis tentang ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang selepas daripadanya Nabi yang namanya Ahmad, dikenali di langit, Muhammad dikenali di bumi. Jadi pada waktu ketika itu dilihat awan menaungi baginda Rasulullah SAW.
Kemudian ketika Nabi solat di Masjidil Haram, dan juga ketika Nabi berjalan, setiap perjalanan Nabi itu, kalau musim panas maka awan akan menaungi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan baginda Rasulullah yang sentiasa yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nabi-nabi yang lain, kerana kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katanya ulama, Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Musa di dalam Al-Quran dengan namanya. Ya Musa, wahai Musa, ya Musa, ya Musa, inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun minasy-syakirin. Wahai Musa, aku sudah mensucikan kamu, memilih kamu menjadi nabi, maka jadikan kamu daripada orang yang bersyukur. Di dalam Al-Quran Allah menyebut nama para anbiya dengan panggilan nama terus. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab Al-Quran dengan kuat. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai ya Zakaria, wahai Zakaria, kami akan memberikan kamu anak Yahya. Kabar berita gembira, anak yang namanya Yahya. Ya Dawud, Allah Ta'ala sebut nama Nabi Daud dengan nama Ya Dawud. Siapa lagi? Yusufu a'rid an haza. Nabi Yusuf Allah Ta'ala sebut juga dengan namanya Yusuf, panggilan nama. Nabi Adam, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tetaplah kamu di dalam dengan pasanganmu di dalam syurga. Jadi para nabi terdahulu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran semua dengan panggilan nama. Dilebihkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah sebut dengan panggilan Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddathir. Betapa lembutnya Allah bermuamalah dengan baginda Rasulullah SAW. Panggilannya itu, panggilan Allah kepada Nabi bukan nama, tapi panggilan, gelaran. Gelaran yang indah, gelaran yang lembut kepada baginda Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala sebut Muhammad, bukan panggilan, Allah menyebut namanya, dan Allah mengiringi di belakangnya dengan kemuliaan baginda Rasulullah, iaitu pangkatnya sebagai Rasul. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Allah berikan gelaran di belakangnya. Jadi daripada panggilan pun sudah berbeza Nabi Muhammad dengan Nabi yang sebelumnya. Itu juga dengan mukjizat berbeza daripada yang sebelumnya dengan baginda Rasulullah SAW. Kerana Nabi adalah insan yang mulia, yang dijadikan oleh Allah, maka beruntunglah kita umat menjadi umat yang mulia, umat yang masuk syurga terdahulu, walaupun umat itu dibangkit pada akhir zaman kerana berkat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dinaungi oleh awan sebelum baginda menjadi rasul sebagai satu irhas. Irhas ini perkara luar biasa yang berlaku tentang Nabi sebelum dilantik menjadi rasul. Ada 8 perkara khariqul adah, dan sebagian kitab menyebutkan 9 diasingkan di antara sihir dan juga kufur. Sihir dan juga apa lagi satu? Istidraj ada. Ada 8. Kita sebutkan 8 kebanyakan kitab perkara yang khariqul adah yang berlaku. Di antara kitabnya adalah Dalalatul Nafi'ah, syarah dari kitab Risalatul Jami'ah pernah disebut. 8 perkara khariqul adah yang keluar daripada adat yang berlaku. Yang pertama, kalau ianya berlaku kepada para anbiya, para nabi sebelum diangkat menjadi rasul, disebut dengan irhasat. Nabi dengar suara daripada langit, Nabi tidur bermimpi, besoknya berlaku seperti mana yang dia mimpi. Pokok dan juga
batu memberi salam kepada Nabi, awan menaungi Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, maka itu dipanggil irhas, ataupun jamaknya irhasat. Kalau perkara yang khariqul adah berlaku seperti air yang keluar daripada jari jemari Nabi, seperti Nabi membelah bulan, seperti Nabi naik ke naik ke langit, perkara-perkara yang khariqul adah berlaku kepada Nabi selepas diangkat menjadi Rasul, maka itu disebut dengan mukjizat. Yang ketiga, mukjizat irhasat dua. Yang ketiga, karamah. Karamah ini perkara yang mencari adat yang berlaku kepada kekasih Allah. Hari ini orang tolak terus 100% tolak karamah para awliya. Sedangkan karamah itu disebut di dalam Al-Quran. Di antara kisah karamah itu, siapa para wali yang disebut dalam Al-Quran? Maryam daripada perempuan. Kalau daripada lelaki, pemuda Ashabul Kahfi. Mana ada orang boleh tidur 300 tahun lebih? 307 tahun kan? 309 tahun. Kalau Zami'atin Azdadu Tis'ah, 309 tahun. Mana ada orang boleh tidur 309 tahun? Allah Ta'ala tidurkannya 309 tahun. Mereka siapa? Mereka bukan Nabi. Jadi mereka siapa? Mereka kekasih Allah, ataupun disebut dengan wali, kekasih Allah. Kemudian kisahnya Sayyidatina Maryam, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Allah Ta'ala suruh Nabi Sayyidatina Maryam menggerakkan pokok, akan jatuhlah buah-buah. Pokok tamar, macam mana gerak buah tamar boleh jatuh? Gerak macam tu buah tamar boleh jatuh? Tak mungkin. Tetapi kerana dia kekasih Allah, perkara khariqul adah berlaku. Ketika mana Nabi Zakaria datang ke dalam mihrabnya, Sayyidatina Maryam datangnya ke dalam mihrab tersebut, maka Nabi Zakaria melihat ada makanan. Macam mana ayatnya? Anna laki hadha, qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika mana walamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, tatkala masuknya Zakaria di dalam mihrabnya Sayyidatina Maryam, wajada 'alaiha rizqa, maka dalamnya ada makanan. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir At-Tabari, yang ada makanan di dalam tu adalah buah-buahan yang ada pada bukan musimnya. Maksudnya seperti kalau sekarang bukan musim durian ada pada waktu tu. Buah-buahan yang ada bukan pada musimnya ada di dalam tempat suluknya Sayyidatina Maryam. Lalu Nabi Zakaria tanya, anna laki hadha, ini daripada mana? Siapa yang bagi kamu? Yang boleh buka pintu tu Nabi Zakaria saja. Nabi Zakaria saja yang diizinkan untuk menjaga Sayyidatina Maryam. Dan Sayyidatina Maryam ini anak kepada Hannah ataupun Hinnah, yang melahirkan Sayyidatina Maryam. Hinnah ini dengan isterinya Nabi Zakaria adik-beradik. Jadi dia Sayyidatina Maryam itu anak buah kepada Nabi Zakaria. Hinnah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Itu nama ibunya Sayyidatina Maryam. Jadi Nabi Zakaria yang menjaga anak buahnya itu, dia ada makanan yang tak ada pada musimnya, dan siapa yang membawanya, maka Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Katanya Sayyidatina Maryam ini daripada Allah Ta'ala. Tidak kerja tapi dia datang daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam macam mana datangnya. Itu karamah tak? Khariqul adah. Sayyidatina Maryam Nabi, bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi dia siapa? Kekasih Allah. Jadi perkara yang mencari adat berlaku kepada kasih Allah, hukumnya harus
Hukumnya harus. Bahkan sampai hari kiamat. Bahkan sekarang pun perkara itu boleh berlaku. Cumanya zaman kita ni zaman fitnah. Bila diceritakan tentang karamah awliya, maka dia kembali kepada hukum asal syariat. Yang tak ada dalam syariat Islam seperti yang berlaku. Memang tak ada, kerana karamah ini khariqul adat, perkara yang keluar daripada adat. Kita belajar dalam ilmu tauhid, Allah mampu tak menjadikan segala sesuatu kepada hamba-Nya. Allah mampu menjadikan perkara yang keluar daripada adat ni pun Allah mampu. Jadi akal kita boleh terima, walaupun perkara tersebut memang tak masuk akal, kerana khariqul adat memang bukan perkara yang masuk akal. Oleh kerana zaman ini orang tidak memahami akan kaedah ilmu tauhid, perkara yang mustahil pada akal, perkara yang harus pada akal tak dapat dibezakan, perkara yang wajib pada akal tak dapat membezakan. Maka apabila tersebar dan cerita karamah-karamah awliya dijadikan reaction, maka difitnah pada ulama tersebut. Membuatkan orang awam hari ini tak percaya langsung tentang karamah. Dan juga di antara adab kita yang mengenali para awliya illah, kekasih Allah, tidak perlu kita menceritakan kepada umum awam, kerana perkara yang khariqul adah ini, kalau kita nak cerita kepada orang yang ada kasih kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang yang tak tahu, tak ada ilmu, asasnya tak ada, sebab itu mereka tak dapat menerima dan akhirnya jadi fitnah kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tak boleh cerita, boleh cerita, tapi kena tengok medium dia. Bukan tak berlaku, perkara itu berlaku, karamah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran juga, itu karamah. Perkara yang khariqul adah yang berlaku kepada para awliya disebut dengan karamah. Yang ketiga karamah. Yang keempat disebut dengan i'anah. I'anah ini adalah bantuan daripada Allah Ta'ala. Maaf, karamah tadi yang kita sebutkan, karamah ini ibarat seperti hadiah daripada Allah. Dia bukan boleh minta dapat, dia satu anugerah daripada Allah. Seperti hadiah. Hadiah ni adakah kita minta? Kalau kita minta tu kurang adab, kerana dia hadiah. Pemberian yang Allah Ta'ala nak beri, Allah bagi. Tak semua orang jadi kekasih Allah wajib ada karamah, tidak. Itu adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Bahkan bukan daripada adab kita meminta hadiah tersebut. Ya Allah nak perkara khariqul adat, minta hadiah mana boleh. Walaupun kita tahu orang tu nak bagi hadiah kat kita. Saya tahu ada jemaah kata, hari ni Opah nak bagi hadiah. Saya jumpa Opah, saya dengar nak bagi hadiah, bagi saya hadiah boleh? Tak ada adab tu kan. Itu bukan adab. Hadiah ni pemberian yang diberi di atas rasa kasih, di atas rasa penghargaan, memuliakan. Jadi kita yang menerima hadiah ni, bukan perlu kita menceritakan kepada orang lain, kerana boleh jadi orang perasa hati tak dapat hadiah, jadi dapat hadiah. Al-awliya yastahi minal karamah kama tastahi nisa minal hiyad. Para awliya yang benar betul-betul, mereka malu dengan karamah ini seperti malunya wanita dengan haid mereka. Itu betul-betul wali malu dengan karamah. Dan kebiasaan karamah yang kita dengar daripada para awliya, bukan dia yang cerita, anak muridnya yang cerita. Tapi hari ini kita yang cerita tentang karamah kita ke orang. Itu bukan karamah namanya. Kita yang nak cerita tentang kelebihan kita ke orang. Perkara ni macam khariqul adah lah. Kita nak cerita perkara yang khariqul adah yang berlaku kat kita kepada orang. Para awliya yang ceritakan adalah orang-orang yang mencintai dan mengikuti mereka. Jadi karamah ini bukannya kita tolak 100% kerana ianya ada dalil. Dan juga jangan kita menceritakan ia secara terbuka, kerana hari ini tak semua orang faham. Kerana hari ini tak semua orang ada asas dalam memahami tentang sifat Allah yang mampu untuk memberikan kepada siapa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bila ilmunya tak ada, maka akan menghukum dengan cara yang salah pada kelebihan-kelebihan yang diberikan pada kekasih Allah. Itu karamah. Yang keempat dari i'anah. I'anah ni juga bantuan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang soleh. Dia
Dia bukan awliya, bukan ulama, dia juga dikasih oleh Allah, tapi dia tak mendalam dalam ilmu agama. Tapi asas agama dia jaga. Apa yang Allah Ta'ala perintah dia buat, itu dipanggil i'anah. Terkadang dia memerlukan bantuan dan Allah Ta'ala berikan perkara yang khariqil adah berlaku kepada diri orang yang saleh. Satu bantuan yang keluar daripada adat, maka itu dipanggil i'anah. Mungkin macam belajar depan ni kan, boleh dapat i'anah mungkin, bantuan daripada Allah Ta'ala. Biasanya saya tidur Ustaz 6 jam, semalam saya tidur sejam je, tak ngantuk lah. Itu i'anah itu daripada Allah Ta'ala, perkara yang luar biasa kan. Sebab apa? Sebab dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mungkin tak alim, mungkin bukan orang yang banyak ilmunya, itu dipanggil i'anah. Itu yang keempat. Yang kelima disebut dengan istidraj, mencari adat juga. Istidraj ni sesuatu yang diberikan kepada Allah kepada seorang yang tidak taat, yang menyebabkan dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa laqad fatahna 'alaihim abwaab as-samawati wal ardh. Walau anna kana 'alaihim la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. La akhadna minhum baghtatan wa hum la yash'urun. Ada golongan yang mereka itu bahagia dengan dunia Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Allah bukan kepada mereka, mereka bahagia dalam keadaan mereka lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tatkala mereka itu lalai, akhadna minhum baghtah, kami ambil serentak. Maksudnya kami ambil dengan mengejut nikmat tersebut. Mereka menyesal. Orang yang lalai diberikan nikmat, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dia lebih gembira dengan dirinya yang diberikan nikmat, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu dipanggil istidraj. Nikmat yang diberikan dalam keadaan dirinya tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat itu dipanggil istidraj. Yang kelima. Yang keenam, perkara khariqul adah yang berlaku dipanggil i'anah. Dipanggil apa? Ihanah. Ihanah. Jadi i'anah ini ihanah. Ha simpul. Tadi alif ain. I'anah, alif ain alif nun ta marbutah. Yang ni alif ha alif nun ta marbutah. Ihanah maksudnya kehinaan. Allah beri kepadanya perkara khariqul adah, tetapi perkara itu memberikan kehinaan kepada diri. Khariqul adah. Seperti Musailamah al-Kadzdzab, yang dia dengar Nabi ludah diperigi, maka Allah Ta'ala keluarkan mata air. Dia ludah dia perigi itu kering. Itu ihanah. Nabi menggunakan air liurnya kepada orang yang sakit, ditiup, maka orang itu sembuh. Dia lakukan kepada orang yang sakit, ditiup, orang itu mati terus. Itu ihanah. Allah hinakan dia lagi. Itu ihanah. Perkara yang khariqul adah berlaku kepada orang yang dihina oleh Allah Ta'ala dengan sebab kemaksiatan dan kefasikan dirinya. Yang ketujuh dipanggil kahana ataupun kuhana. Kahana itu orang yang menggunakan perantaraan syaitan, jin, untuk dapat perkara khariqul adah. Perantaraan menggunakan syaitan dan jin untuk dapat perkara yang khariqul adah itu dipanggil kahana. Dan yang ke-8, perkara khariqul adah ini berlaku kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang murtad, orang yang syirikkan Allah, iaitu sihir. Sihir ni berlaku, mencari adat juga. Sihir ni berlaku kan, menjalan air lah kan, itu sihir juga. Tapi perkara yang khariqul adah yang berlaku kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini khariqul adah ni jangan semua karamah lah dia ni. Tengok dulu orang itu macam mana. Jangan tertipu orang yang boleh terbang di atas udara, orang yang boleh berjalan di atas air, kita katakan itu wali. Jangan tertipu.
seorang itu dikatakan orang yang saleh bukan dengan terbangnya di udara seperti burung ataupun berjalan di atas air. Akan tetapi mereka yang kita lihat istiqamahnya di dalam sunnah ajaran Nabi SAW, perjalanan hidupnya itu mengikuti dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itulah karamah yang paling besar sekali. Karamah yang paling besar sekali apa dia? Istiqamah. Al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu adalah sesuatu yang lebih hebat daripada 1000 karamah lagi. Itu katanya guru-guru yang mengajar di Darul Mustafa. Ada yang tanya, Habib Umar tak nampak pun karamah Habib Umar. Dia kata karamah Habib Umar tu istiqamah dia pagi-pagi tersiada tu mengajar. Istiqamah dia qiyamul lail, istiqamah dia dalam tertib dakwah dia tu, itulah karamah yang paling besar. Istiqamah di atas manhaj yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan istiqamah. Di istiqamah ni benda yang susah, benda yang berat. Kalau kita dapat buat, itu lebih baik daripada kita ada 1000 karamah. Wa akhraja Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala an Ali karramallahu wajhah qala kharaja Abu Talib fi tijaratin ila Syam fi nafrin min Quraisy wa akhadha ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma ashrafu ala bahira ar-rahib fi waqtin qaidin wa harrin رفع الراهب بصره فإذا غمامة تظل النبي صلى الله عليه وسلم من بين من معه من الشمس فصنع بهيرا طعاما ودعاهم إلى صومعته فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصومعة أشرقت الصومعة نورا فقال بهيرا هذا النبي الذي يرسله من العرب إلى الناس كافة. فلم يتعلم Katanya Abu Nu'aim daripada Ali karamahullah wajhah, qala, berkata ia, keluarnya Abu Talib pada perniagaannya dengan Nabi SAW ke Syam fi nafarin min Quraisy. Ini satu rombongan daripada Quraisy. Wa akhadha ma'ahu Nabi, maka dibawa Nabi sekali. Falamma asyrafu ala bahir ar-rahib, tatkala sampai terlihat Bahira ar-rahib di pendeta pada waktu yang panas, maka rahib tadi mengangkatkan kepalanya di langit. Fa iza ghamamatun tuzillu nabi, maka dia lihat awan menaungi Nabi SAW min baini man ma'ahu min asy-syamsi. Selain apa, di antara orang-orang yang bersama dengan Nabi itu, yang lain semua kena matahari, Nabi seorang yang dinaungi dengan awan. Fasana'a Bahira ta'aman, maka Bahira tadi, pendeta tadi, buatkan makanan. Wada'ahum ila sawma'atihi, dipanggil untuk pergi ke tempat ibadahnya. Sawma'ah ni tempat ibadah padri tersebut. Falamma dakhala Nabi, tatkala Nabi masuk as-sawma'ata, Nabi masuk dalam gereja tersebut, asyraqatis sawma'ah, bersinarlah tempat ibadah pendeta tersebut. Faqala Bahira hadha Nabi, maka katanya beliau, ini adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah daripada Arab kepada seluruh manusia. Ini yang kita sebutkan tadi tentang awan menaungi Nabi SAW. Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat, Nabi kita diberikan mukjizat tangisan pelepah kurma. Nabi Musa diberikan tongkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tongkat itu diketuk boleh terbelah air. Tongkat itu dilemparkan boleh jadi ular. Falqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Dicampakkan akan tongkat tersebut, maka jadi ular. Idrib bi asaka idrib fanfalaqal bahr. Nabi Musa ketuk tongkatnya sehingga terbelah bahar, lautan, yang dilalui oleh kaumnya. Itu tongkat diberikan oleh Allah Ta'ala
Kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad diberikan mukjizat tangisan pelepah kurma. Pelepah kurma yang kita sudah sebutkan, yang akan kita sebutkan pada surah 165 nanti. Jadi saya tak syarahkan pelepah kurma yang menangis kerana rindukan sentuhan Nabi SAW. Kemudian tongkat Nabi Musa alaihissalam bertukar menjadi ular. Nabi kita SAW diwujudkan seekor unta jantan garang yang dilihat oleh Abu Jahal. Ketika mana Nabi SAW, sebelum daripada itu ada seorang yang namanya Utbah bin Abi Mu'ayyid. Utbah bin Abi Mu'ayyid meletakkan di belakang tengkuk Nabi ketika Nabi sedang salat. Dia letakkan perut unta ini, bahagian dalaman unta itu yang kotor diletakkan di tengkuk Nabi SAW. Selepas daripada itu ada orang yang kedua yang menyakiti Nabi SAW, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal kata ada dua riwayat. Riwayat yang pertama ni yang dhaif, riwayat yang kedua ni yang lebih kuat dalam Sahih Al-Bukhari. Yang pertama mengatakan Abu Jahal membawa batu besar. Batu besar nak dihimpakkan kepada Nabi ketika sedang salat. Yang waktu ketika itu Nabi menghadap Kaabah, yang pada waktu itu arah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nabi duduk di hadapan Kaabah yang arahnya ke Baitul Maqdis. Datangnya Abu Jahal membawa batu yang besar itu. Ketika nak ambil kepada Nabi, maka Allah jelmakan di yang menjadi penghalang kepada Nabi SAW unta yang besar yang mukanya menakutkan, seperti ingin memakan ataupun membinasakanlah ataupun untuk menerkam kepada Abu Jahal. Yang kedua mengatakan bahawasanya dia datang, Abu Jahal datang kepada Nabi. Dia kata dia nak pijak tengkuk, dia nak pijak muka Nabi ataupun tengkuk Nabi ketika Nabi sedang sujud. Waktu ketika dia nak datang itu, jelmalah akan unta yang besar yang menakutkan Abu Jahal, sehingga Abu Jahal menggeletar ketakutan. Ditanyakan kepada Abu Jahal, maka dia katakan, aku melihat keadaan tersebut, unta yang garang, yang besar, yang menakutkan, yang menjadi benteng kepada Nabi, sehingga Abu Jahal kaku di situ dan menggeletar. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan itu adalah Jibril yang membentengi aku. Kalau Abu Jahal semakin rapat dan dekat kepada aku, maka akan dihancurkan oleh Jibril. Ya Allah hantar bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Dulunya Nabi SAW ada jaga ataupun ada security di depan rumahnya. Macam di sini kan ada security di depan. Jadi tuan rumah opah kalau pasal security sebab tak ada jaminan lagi. Tak ada jaminan daripada Allah Ta'ala memang selamat. Jadi kebarangkalian itu boleh berlaku. Jadi hukum syariat kita kena ada, ambil keselamatan lah, ambil sebab lah untuk memelihara satu tempat. Adapun Nabi pada awalnya dia yang jaga di hadapan rumah Nabi SAW, panggil tiang Haris. Tiang penjaga rumah Nabi SAW. Sehinggalah turun ayat Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah pelihara kamu wahai Muhammad daripada kejahatan manusia. Maka ketika turun ayat tersebut, Nabi SAW menyuruh orang yang menjaga Nabi itu pulang, kecuali dalam peperangan lah, peperangan untuk ambil asbab. Adapun di depan rumah Nabi pada awalnya ada orang jaga. Kemudian bila turun ayat tersebut, tak ada siapa yang jaga di depan rumah Nabi SAW, kerana jaminan khusus daripada Allah yang akan menyelamatkan Nabi daripada kejahatan manusia. Ada dua ayat yang boleh kita amalkan sebelum daripada tidur untuk kita selamat daripada kejahatan manusia. Man qara'a ayataini al-akhirataini fi suratil Baqarah kafahu. Siapa yang membaca dua ayat
yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, Allah mencukupkannya. Katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah mencukupkan rezekinya, Allah mencukupkan dirinya daripada kejahatan manusia, Allah mencukupkan dirinya daripada sihir dan sebagainya. Waktu ketika dia tidur, Allah Ta'ala mencukupkannya daripada pelindungan syaitan, Allah mencukupkannya daripada tidurnya. Di banyak fawaid mengamalkan dua ayat tersebut yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa ayat dua tersebut? Amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dua ayat ni biasa kita baca kan, buat tahlil kan, jadi boleh ingat-ingat dan hafalkan. Jadi sebelum tidur amalkan dua ayat ini, Allah akan pelihara kita daripada kejahatan manusia. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi Musa alaihi salam diberikan tangan yang bercahaya, dan diberikan tangan yang bercahaya, dan Nabi Musa mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya menjadi putih bersinar-sinar bagi orang-orang yang melihatnya. Begitu juga dalam surah-surah berikut ini banyak yang menyebutkan tentang tangan yang bercahaya yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Pada ayat-ayat lain dalam surah Taha, surah An-Naml, surah Al-Qasas juga disebutkan. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad juga diberikan cahaya oleh Allah seperti yang ada pada muka Tufail. Cahaya yang dipindahkan ke muka Tufail. Qala Tufail Ibn Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu fa aslamtu wa qultu ya Nabi Allah inni umru'un muta'un fi qawmi wa inni raji'un ilaihim fada'ihim ila al-islam fad'ullaha an yaj'ala li ayatan takunu li 'aunan 'alaihim. Faqala Allahumma ij'al lahu ayatan fakharajtu ila qaumi hatta idza kuntu bi thaniyati ka kuda'a waqa'a nurun baina 'ainayya مثل المصباح فقلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة. وقع في وجهي فتحول فوقع في رأسي صوتي كالقنديل المعلق ثم دعوت قومي إلى الإسلام. Seorang sahabat namanya Tufail, ketika mana beliau masuk Islam, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni seorang Islam yang ingin ditaati, ya, aku ni seorang yang ditaati oleh kaumku. Aku ingin kembali kepada kaumku dan mengajak mereka kepada Islam. Maka doakan aku akan satu bukti bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama aku agar mereka masuk Islam. Maka Nabi doakan kepadanya, Allah berikan kepadanya satu ayat, ini bukti kebenaran Islam. Lalu Allah Ta'ala berikan kepadanya, ketika dia pulang nak balik ke kampungnya, dia melihat cahaya yang ada di antara dua matanya dan kemudian berpindah di atas kepalanya. Ini berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu telaga di berdekatan dengan Masjid Quba. Saya tak ingat nama telaga itu, saya dah pergi dah. Di antara satu telaga yang diminum airnya oleh Rasulullah SAW. Ni telaga ni jarang orang pergi. Bi'rul Hijr, kalau tak silap saya. Bi'rul Hijr. Ini jarang orang pergi sebab dia tanah orang. Bi'rul Hijr itu, ada siapa yang pernah pergi? Bi'rul Hijr itu, dia ada masjid kecil yang terawal sampai ke Madinah mengajarkan Islam, Abdullah bin Maktum dan juga Mus'ab bin Umair.
Jadi pada waktu malam mereka berjumpa dengan Nabi SAW selepas Nabi sampai di Madinah, jumpa di kawasan Taif. Lalu pada waktu mereka nak balik, mereka tak ada lampu. Waktu dah malam gelap, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan cahaya pada tongkat mereka nak balik itu jadi lampu. Waktu itu tak ada lampu. Itu berkat baginda Rasulullah SAW, bukan sahaja kepada Nabi, bahkan kepada sahabat Nabi mendapat kelebihan karamah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi'rul Izik. Dah ada Bi'rul Izik. Bi'rul Hajam, kalau Bi'rul Hajam. Ada satu belakang daripada Bi'rul Izik. Di tanah orang tu, di sebelah madrasah. Kalau saya ingat kuliah akan datang saya sebutkan nama Bi'rul. Tak silap saya dalam Instagram saya ada, saya upload. Saya diceritakan tentang Bi'rul. Carilah. Baik. Jadi para sahabat juga mempunyai karamah yang luar biasa, yang mendapat keberkatan daripada baginda Rasulullah SAW. Juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika mana Nabi SAW sampai di Madinah, fada'at an-nura fil Madinah, maka bercahaya yang pada awal sebelum Nabi datang ke Madinah itu, dia ibarat seperti suram tempat tersebut. Tempat itu suram. Maka ketika kedatangan Nabi SAW, mereka merasakan Madinah itu seolah-olah dipasangkan cahaya spotlight yang besar. Ini bercahaya. Ada yang mengatakan cahaya itu adalah cahaya daripada rasa basirah, rasa hati orang yang melihat baginda Rasulullah. Dan ada yang mengatakan bahawasanya cahaya itu adalah cahaya yang benar dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Hakikat cahaya yang terlihat terpancar pada baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Mulianya baginda Rasulullah SAW. Maka didoakan kepada Tufail, Allah berikan bukti kepada Tufail dengan berkat doa Nabi SAW, dijadikan cahaya di antara dua matanya untuk dia berjalan. Dan kemudian apabila terkadang cahaya tersebut berpindah di atas kepalanya seperti kindil, seperti pelita yang mengarahkannya untuk melihat jalan. Para sahabat mereka juga ada karamah. Banyak sahabat yang ada karamah. Di antaranya Sayyidina Umar yang bercakap dengan surah Sariyah. Sayyidina Umar sedang berkhutbah, Sariyah pergi berperang. Lepas ketika itu Sariyah sedang dikepung. Dan kemudian Sayyidina Umar dalam berkhutbah, tiba-tiba Sayyidina Umar kata, Sariyah ilal jibal. Sariyah dalam peperangan di sana tu, dia dengar suara Sayyidina Umar dan dia pun naik bukit. Sedangkan aku tak nampak Umar. Dan orang di Madinah yang dengar khutbah Umar ni pun, Sayyidina Umar, mereka pun terkejut. Kenapa Rasulullah panggil Sariyah? Sariyah sedang berperang. Dan akhirnya Sariyah balik dalam peperangannya. Mereka saling bercerita. Sariyah cerita, aku dekat sana dengar suara Sayyidina Umar yang kata naik atas bukit. Oh iya ke? Kami berkhutbah, kami dengar Sayyidina Umar cerita, sebut nama kamu, tapi kami tahu kamu tak ada. Sayyidina Umar nampak keadaan sana, yang sedangkan Sayyidina Umar berada di Madinah waktu ketika itu. Sahabat pun mendapat karamah keberkatan baginda Rasulullah SAW. Seorang yang namanya, ada dua orang, dua orang yang yang berjalan di atas air, yang disebutkan bahawasanya Al-Ala Al-Hadrami, beliau berjalan di atas air seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Juga disebutkan di dalam dalam Abu Nu'aim Hilyatul Awliya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mana Sayyidina Umar menghantar Al-Ala Al-Hadrami untuk pergi memerangi orang murtad di Bahrain. Maka pada waktu ketika itu mereka terhalang dengan lautan. Sebelum daripada itu mereka kekurangan air. Maka Ala Al-Hadrami berdoa kepada Allah Ta'ala dengan penuh yakin. Di antara doa yang dibaca, yang kita baca dalam Hizib Bahar, dia 4 kalimah saja.
pada awal hizib bahar. Ya Aliyu ya Azimu ya Halimu ya Karim. Ya Aliyu ya Azimu ya Halim, ya Aliyu ya Azimu ya Halimu ya Karim. Ya Aliyu ya Azimu ya Halimu ya Karim. Ajizu bismillah. Ya Aliyu ya Azimu ya Halimu ya Karim. Kalau dalam hizib bahar, Ya Aliyu ya Azim. Dalam hizib bahar, Ya Aliyu ya Azimu ya Halimu ya Alim. Ya Alimu ya Allah. Jadi 4 nama Allah Ta'ala ni kita hafal. Lepas tu try jalan tahi kalau boleh. Ala hasbil yakin. Kalau yakin kita tak sampai dengan sahabat tu, wallahu a'lam. Dan kedua yang kita minta, mesti kita kena dapat sebab baca doa tu, sebab seperti mana yang kita sebutkan, karamah tu adalah anugerah, hadiah. Jadi hadiah ikut Allah nak bagi siapa, Allah nak bagi. Allah tak nak bagi siapa, itu hadiah daripada Allah. Itu seorang sahabat mempunyai karamah juga. Kemudian ada seorang lagi sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di dalam peperangan zaman Sayyidina Umar, ketika ingin menakhluki Persi, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berada di arah, dia ada 3 arah yang terpecah. Sa'ad bin Abi Waqqas ada pada arah yang halangannya adalah lautan. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut. Dia mengarahkan yang lain semua jalan tahi, ini semua jalan tahi. Itu naiki kuda di atas air. Itu karamahnya para sahabat Nabi SAW. Banyak lagi di antara karamah-karamah para sahabat yang ianya wujud. Cuma yang salah adalah cara kita berfikir. Dan salah kepada orang yang mengambil kesempatan menggunakan cerita karamah-karamah awliya agar dirinya disanjung. Itu guru saya lah tu yang hebat gini. Dia cerita sebab apa? Sebab nak orang pun percaya dekat dia. Dia tak ada karamah, dia cerita. Guru dia cerita silsilah ilmunya daripada orang ini yang ada karamah, yang pada hakikat hatinya dia nak apa? Nak orang percaya kat dia seperti ini. Kerana niat yang tidak baik. Jadi karamahnya para awliya itu dibuat cerita main dan akhirnya jadi fitnah. Jadi fitnah. Jadi karamahnya wujud. Hukum akal, Allah harus untuk buat apa saja. Tak mustahil bagi Allah untuk mencipta apa-apa. Allah mampu untuk buat apa saja. Hukum adat memang mustahil pada hukum adat. Hukum ahkam yang disamakan dalam kepercayaan, i'tiqad, iman. Hukum akal, hukum syariat, perkara yang khariqil adah, yang keluar daripada 5 hukum, haram, halal, wajib, sunnah tu dah keluar kalau khariqul adah ni dia tak termasuk. Jadi bila orang jaya bercakap sehingga memfitnah karamah para awliya, sedangkan ianya berlaku sehingga kepada para sahabat Nabi SAW, para anbiya, karamah kelebihan. Baik, kemudian Nabi Musa diberikan mukjizat terbelah lautan. Nabi kita diberikan belahan lautan antara langit dan bumi sehingga baginda melepasi pada malam Mi'raj. Nabi Musa diberikan mukjizat terbelah lautan. Nabi belah langit bumi, Nabi naik Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi kita diberikan mukjizat terbelah bulan. Seperti mana mereka yang Nabi balik, mereka nak percaya kepada Nabi. Kalau kata kalau kau boleh buatkan bulan ni sebelah ke masyrik dan sebelah lagi ke maghrib, kami akan mengikutimu wahai Muhammad. Jadi dengan mukjizat Nabi menunjukkan dengan tangannya dan Allah Ta'ala belahkan bulan tersebut. Akhirnya yang ingkar tak ingkar, dia mengatakan Nabi sihir, dan ada juga yang beriman kepada Nabi SAW. Jadi itu kelebihan Nabi kita. Dengan kalau nak dibandingkan dengan Nabi Musa, kita hormat, kita hargai, dia juga adalah Nabi. Cuma fadilah di antara Nabi Muhammad dimuliakan lebih daripada Nabi-Nabi yang lain. Bahkan kata Nabi SAW, bukan Nabi Muhammad saja, ulama daripada kalangan umat Nabi Muhammad itu juga seperti Nabi pada Nabi Bani Israel. Ulama'i ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti anbiya Bani Israel.
Disebutkan di dalam disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau bermimpi masuk ke Baitul Maqdis. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili disebutkan Habibullah Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau bermimpi masuk ke Baitul Maqdis, dilihat Nabi dan para Rasul berada dalam kawasan tersebut. Maka dilihat di antara kiri dan kanannya Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, al-ulama ummati ka-anbiya Bani Israel. Ya Muhammad, kamu katakan ulama kamu itu lebih baik daripada anbiya Bani Israel. Mereka tunjukkan aku seorang daripada mereka. Maka di dalam mimpi itu Al-Imam Ghazali turut hadir serta. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan kepada Imam Ghazali untuk menjawab soalan daripada Nabi Musa. Maka Nabi Musa tanya kepada Imam Ghazali, "Man ismuka?" Siapa nama kamu? Imam Ghazali jawab, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa kata, "Saya tanya siapa nama kamu, bukan nama ayah kamu, nama atuk kamu, nama kabilah kamu." Imam Ghazali jawab, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa kata, "Saya tanya nama kamu je." Lalu Imam Ghazali kata, "Ya Rasulullah, nak saya jawab ke?" Maka Rasulullah kata, "Ajib, jawab." Maka Imam Ghazali jawab apa? "Wahai Musa, Allah juga tanya kepada kamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa berada di tangan kanan kamu wahai Musa, dalam surah Taha." Maka kamu jawab, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Allah tanya apa di tangan kanan kamu. Sebetulnya kamu kata itu tongkat dah lah. Tapi apa kamu jawab kepada Allah Ta'ala? Ini adalah tongkat untuk aku menongkat dengannya. Wa ahushu biha ghanami, untuk aku halau aku punya kambing. Waliya fiha ma'aribu surah, dan dengannya aku buat kerja-kerja yang lain. Bukankah Allah tanya di tangan kanan ada apa je? Kenapa kamu jawab tugas-tugas daripada tongkat tu? Maka Nabi Musa kata, "Benar wahai Muhammad, ulama kamu seperti Nabi Bani Israel." Itu kelebihan. Walaupun pada umat Nabi Muhammad, kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia kita bukan pada batang tubuh kita, tapi dengan sunnah yang kita pakai dalam diri kita. Ajaran Nabi Muhammad yang kita pakai dalam diri kita, maka kemuliaan itu akan ada pada diri kita. Tapi kalau kita buang sunnah, buang ajaran, kita tak pakai pun, kita tak pakai ajaran sunnah, ajaran Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, kita tak pakai dalam diri kita, maka kemuliaan tak ada dalam diri kita. Walaupun kita banyak harta, tak ada kemuliaan. Nakkan kemuliaan, pakai yang apa diajar oleh Nabi, pakai dalam diri kita. Orang memuliakan kita bukan batang tubuh kita. Kalau saya hari ini datang bukan atas nama Ustaz Yusof, dikenali siapa tukang datang sini bawa caterer opah lah katakan, ada orang yang nak memuliakan saya, tidak kan? Jadi sebab apa dimuliakan di atas husnuzan dia? Kerana ilmu, betul. Tanpa ada ilmu, tanpa ada ajaran Nabi, maka orang itu dianggap biasa saja. Oleh kerana itu kita pakaikan dalam diri kita banyak-banyak ajaran Nabi, sunnah Nabi. Bukan tujuan untuk mendapatkan kemuliaan, tapi kemuliaan itu dia seiring dengan kebaikan yang kita lakukan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin banyak kebaikan yang kita buat, semakin Allah redha, semakin kemuliaan itu diberikan kepada orang yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Tak dapat juga kita nak habiskan, jadi kita berhenti di mana tadi? 9. Pada 10 kita berhenti di 10 lah. Manna wa salwa. Nabi Musa diberikan manna wa salwa, wallahu ta'ala a'lam. Lepas ni pun kita ada manna wa salwa daripada upah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'
ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.